So sekarang ni bilik ni just untuk kita macam rehat-rehat sebentar sekejap je. Lepas tu waktu-waktu lain kita banyakkan berjalan dan menghayati dan menikmati pemandangan di negara Hong Kong. Stay tune bersama kita Tarbiyah. Okay, kita baru sudah mandi dan alhamdulillah kita dah selesai solat. Dan aktiviti pada hari pertama kita nak pergi pusing-pusing dulu ke bandar Hong Kong ni. Okay, let's go. Setiap perjalanan jadi pelajaran, penuh hitam tak jadi halangan. Dengan niat suci ingin memberi untuk umat yang kita cintai. Semangat kita penuh. Oh, cara nak naik. Ni Hong Kong Water Taxi. Dia ada konsep tradisional ni. Tengok. Sudah di bawah langit luas terbentang, maka kita saling menguatkan. Dimanapun kaki melangkah, dakwah ini tak pernah lelah. Follow Tarbiyah Backpackers by Sheikh Firdaus Chess. Mereka yang hadir ke Hong Kong pastikan bawa tumbler sebab di sini ada sediakan dispenser percuma. Sebab air kat sini memang mahal. Satu botol tu harga dia dalam kadang RM14, kadang RM15. Okey. Bersama kita Tarbiyah dapatkan sejati di jalan dakwah yang suci. Takkan pernah surut walau terbentang duri, karena Allah lah tujuan kita.